Dah. Oh, bukan. Aduh, lucu. Ada lagi. Tuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to Fat Balas Fish Hunter. Okay guys, hari ni aku berada di kolam KSF Terpan. Kot, kalau tak silap aku nama kolam ni. Orang kenal dengan kolam Basir. Lama aku tak main kolam ni. So hari ni aku target nak main kolam ayak masin. So malas nak pergi jauh-jauh. So kat sini lah tempat aku main mancing. Selalu aku duk pergi main di Kuala Kedah kan. So hari ni tak main dekat sikit dengan rumah aku. Tapi pun cuaca panas hari. Sekarang pukul 12 suku 11 minit. Memang panas kau. Tapi aku nak main casting ni target. Kita try target casting dulu. Kalau agak tak tahan sekali, kita main pelampung. Tapi aku bawa rod casting je lah. Kalau nak main pelampung pakai rod ni juga. Tak ada lah tadi yang keru tu. Oh ni rod aku. Rod Rentaka Capture 1.5 pairkan dengan casting Valiant Eagle Pro. Ditemani oleh Buah hati cinta. So jom kita try dulu casting. Panas lah. Kita pakai glove. Okay guys, stay tune. Bagi yang bawa hadiah ke channel aku jemput empau untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Bagi yang dah support aku cakap ribuan terima kasih. Okay guys, jom kita try main SP. Tak tahu lah ni SP apa. Aku nak try SP 6cm dulu guys. Ni SP dari apa? Aku cek tengok. SP dari Nearest Bait. Nearest Bait 6cm. Color dia ni pun tak tahu. Dia SP ni dia bagi kod kan. Kalau Kaidoku color ni color apa? Killer whale ke apa dah. Color natural. Bukan color belanak. Udang pun aku dah beli 6 ekor. Kita try main umpan tipu dulu. Cakuk umpan dulu. Lepas tu kita cakuk dekat tangan kita pula. Memang tak boleh biak lah. So ni dia guys, untuk protection kulit kita. Solo ever. So kalau hampa nak beli benda ni, hampa check lah dekat beg aku ni. Ini dia guys, sarung tangannya. Untuk melindungi lengan kita dari jadi kayu arang. Campur abang mana tu? Dia main pani ya. Ikan main pani ya. Ikan main pani ya tau. Lintas kot pani ya. Yang orang duk tunggu tak mau makan. Orang boleh buat kau. Lopok depan ni.
Bukan kat tu. Saya duduk belah ni. Saya duduk belah ni tak apa. Tali abang ambil sana tak apa. Baru masuk ni. Makan guys. Makan pan. Makan pan. Oh. Oh. Jangan hok. Lot. Makan guys. Alhamdulillah. Right, sama. So guys, saya jenah pertama. Tak punya SP dari Nearest Bait 6 cm. Tengok saya. Yes, jom kita cari lagi strike yang seterusnya. Dia makan kali ni. Makan SP 6 cm. Kalau ni kita main lagi. Tidur ah. Oh. Ya, abang sebelah aku balas guys. Makan pelampung. Tengok. Nak. Nah, hang stay elok. Ikan bang ni guys. Stay elok. Nah, hang mau mai stay elok mo. Syok stay ni. Mantap. Dah. Aduh lucu. Ada lagi. Tuh. Oh, itu lucu tu. Itu lucu tu. Weh, pedio tekan ah. Buat lain. Dia dah. Dia mau makan tak, bang? Tak main udang, bang. Batu ketuk. Kita main batu ketuk. Saiz berapa tau ni? Saiz 22. Ada yang lucu dari sayang. Tidak 2 ekor. Talukkan satu kali. Ni dah kita buat macam ni. Rapal anak lah. Betul ke? Kau pun tak tahu. Jom kita ambil udang. Cuk ekor. Tembus. Udang ni buat makan ke Maggi tak apa?
Tu tak weh. Aku buat macam ni. Bukan biasa main udang hidup. Coba aja. Okey, makan. Makan apa orang ni? Makan ni. Okey, makan guys. Makan guys. Makan guys. Bagi. Strike guys. Mai. Betul, nikmat dah guys. Mak dah guys. Katil. Mai. Alhamdulillah. Makan dia ketuk udang hidup guys. Dengan umpan batu ketuk guys. Alhamdulillah. Dapat juga aku merasa nikmatnya guys. Padu guys. Tengok. Batu ketuk Jambatan Bosi. Akhirnya batu ketuk Jambatan Bosi. Akhirnya mon jadi kacimon katia siakap merah. Makan batu kotok Jambatan Bosi. Mantap kali. Makan ekor lagi. Makan terus guys. Dah bagi dulu dah. Strike ya. Cakap. Makan udang buang kepala guys. Naik. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Masih maju rakyat selamat. Siakak putih kali guys. Jatuh makan terus. Saya agak kesang orang kilo lebih. Ya. Batu kotok Jambatan Bosi guys. Tak. Letih lah macam ni. Letih lah macam ni. Duk bangkut macam ni. Aduh, mampus aja ni. Bagi telan pelangkung. Buat tak ambil. Nak buang je nak tak ke? Nak buang je nak ni. Tak boleh pakai dah. Telan. Duk langkung. Tu dah beli ayam macam tak boleh dah beli apa. Tak boleh tengok tu. Mata kai duk tahu lah. mana? Dalam mulut tu langkung. Makan apa je dah banyak. Buang tak lepas. Kalau duk kot insang boleh lagi. Ni duk dalam langkung. Memang masyarakat lah. Balik masuk ke apa? Balik operate lah. Weh. Okey, masyarakat. Okay guys, sampai di sini dulu sesi mancingku di kolam Kerpan, kolam Basir. Sampai dah cukup masa dah 5 suku. So aku nak gerak balik. Alhamdulillah ada juga strike 3 ekor untuk dibawa balik. Dah ada buyer dah tu. Lepas tu lucu sekor
tak tahu ikan apa, face tak mana tak tahu, tak nampak. Tekan cerik drag, itu lucu. Ada muka aku. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang baru hadir, macam biasa aku jemput hampa untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Tak hari guys. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balak Fish Hunter. Ciao.